Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Amira binti Muhammad Zahari dari unit Bahasa Melayu 2. Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan tentang topik 3 iaitu penguasaan literasi. Secara umumnya, penguasaan literasi ini terbahagi kepada dua iaitu literasi membaca dan juga literasi menulis. Jadi mari saya terangkan tentang kedua-dua literasi ini. Literasi yang pertama ialah literasi membaca. Literasi membaca mempunyai 3 peringkat utama, iaitu peringkat prabacaan, peringkat bacaan mekanis dan bacaan mentalis. Pada peringkat prabacaan, murid hanyalah mengenal pasti jenis simbol huruf. Contohnya seperti mengenal sama ada huruf itu adalah huruf vokal ataupun huruf konsonan. Pada peringkat ini, pelajar hanyalah membezakan antara bunyi setiap huruf dan guru boleh mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan pengecaman huruf semasa aktiviti pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Peringkat yang kedua pula ialah peringkat bacaan secara mekanis. Pada peringkat ini, pelajar hanyalah membaca sesuatu teks itu tanpa memahami setiap makna ayat tersebut. Pada sesi pembelajaran, guru mungkin boleh memberikan teks bacaan secara berpandu kepada murid-murid. Hal ini kerana pada peringkat ini, murid-murid tidak melibatkan kemahiran berfikir secara aras tinggi. Dan peringkat yang terakhir sekali ialah peringkat bacaan secara mentalis. Pada peringkat bacaan ini, pelajar perlulah membaca sesuatu teks itu dengan memahami maksud tersirat sesuatu teks itu. Sebagai contoh, murid-murid perlulah membuat rumusan ataupun memberikan cadangan jawapan sekiranya guru memberikan jawapan yang berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Pada peringkat ini, murid melibatkan pemikiran secara kognitif dan juga memerlukan pengecaman idea yang bernas berdasarkan soalan yang diberikan. Peringkat yang kedua pula ialah peringkat mekanis. Pada peringkat ini, guru hanya mengutamakan penguasaan membentuk huruf dan juga struktur ayat yang asas. Antara elemen utama adalah memastikan murid itu dapat mengeja sesuatu perkataan itu dengan betul dan juga huruf yang ditulis itu adalah jelas supaya sesuatu ayat itu dapat dibaca dan dikenal pasti oleh individu lain. Antara keupayaan muridnya adalah dengan menulis ayat yang mudah dengan ejaan ataupun perkataan-perkataan asas yang tepat. Kesannya kepada PDP adalah murid itu dapat dapat menyalin ataupun menghasilkan ayat yang gramatis ataupun kurang dalam kesalahan tanda baca. Peringkat literasi menulis yang pertama ialah peringkat pra-menulis. Pada peringkat ini, guru-guru hanyalah menekankan kepada perkembangan motor halus dan juga koordinasi mata dan juga tangan murid. Elemen utama yang diterapkan adalah berorientasikan ruang, kawalan otot jari dan juga garisan asas. Hal ini supaya dapat meningkatkan keupayaan murid dalam memegang alat tulis dengan betul supaya dapat menulis sesuatu huruf itu dengan teratur dan juga kemas. Antara kesannya kepada PDP adalah aktiviti mewarna, menyuruh dan latihan motor halus itu dapat dilakukan dengan mudah. Literasi yang seterusnya ialah literasi menulis. Pada literasi ini terdapat 3 peringkat utama iaitu pra-menulis, menulis secara mekanis dan juga peringkat pelahiran. Peringkat yang terakhir sekali dalam literasi menulis ialah peringkat pelahiran. Pada peringkat ini, murid-murid itu perlulah mempunyai keupayaan dalam menzahirkan pemikiran abstrak ke dalam bentuk penulisan. Dalam peringkat ini, antara elemen utama yang dititik beratkan ialah dengan memastikan struktur wacana, kohesi dan juga koheren itu adalah tepat. Guru juga perlulah memastikan keupayaan murid dalam menulis karangan ataupun perenggan itu adalah betul dan juga mengikut format semasa. Kesan daripada peringkat ini adalah dapat melahirkan murid-murid yang boleh menghasilkan penulisan kreatif, jernah dan juga respon bertulis yang gramatis. Secara keseluruhannya, dalam penguasaan literasi terdapat 2 literasi iaitu membaca dan juga menulis. Dan setiap literasi ini mempunyai peringkat-peringkatnya yang perlu diutamakan oleh guru-guru supaya murid itu dapat menjalani sesi pembelajaran dan juga
dan juga aktiviti di dalam kelas dengan mudah dan juga efektif. Guru ini berperanan sebagai fasilitator untuk memastikan murid itu tiada yang tercicir dan juga dapat menguasai kemahiran asal literasi bahasa dengan baik.